Hai Kak Ros, apa khabar? Wah, ada juga yang ingat Kak Ros hari ni khabar baik walaupun telinga dah panas tunggu kau call. Kau pula sihat ke atau tengah berpura-pura sihat? Aku sihat je, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi aku dengar dari suara kau tu ada je nada macam orang baru lepas baring lama sangat. Kau dah bangun ke masih melekat kat tilam? Sebut 1 sampai 100. Bro, kau ingat aku ni budak tadi ke? Dah besar panjang suruh Kak Ros kira 1 sampai 100. Kau tak ada kerja lain ke? H perangai kau ni. Okey, aku malas nak layan. Ada benda lain nak minta tolong? Sebut 1 sampai 100. Ha? Kau serius nak aku sebut 1 sampai 100? Okey, aku sebut last sekali je dengan baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 34, 40, 42, 42, 42, 45, 45, 47, 48, 49, 50, 50, 52, 53, 53, 55, 54. Kau tak pandai sebut ke? Astaghfirullah. Perangai kau ni, aku dah sebut 1 sampai 100 tadi. Kau tak dengar ke telinga kau tengah cuti? Dah bagi panjang lebar. Kau cakap aku tak pandai sebut. Cuba kau sebut balik, aku nak dengar. Sekarang kau sebut 1 sampai 1000. Bro, kau ni memang ada masa lapang yang sangat banyak. Dah habis 100 nak 5 pula. Esok nak suruh aku sebut sampai 1,000,000 ish. Okey, aku layan sekali lagi. 1 sampai 1000, panjang gila. Aku sebutlah ikut gaya Kak Ros. 1 sampai 100 dah habis tadi. 1 sampai 200 pun sama je, beza nombor depan. 201 sampai 300, 301 sampai 400. Korang semua dah faham konsep angka kan? Jadi jawapan aku 1 sampai 1000. Dah puas? Kalau kau nak dengar nombor, pergi buka YouTube. Aku ada benda lain dah buat. Pemalas, Kak Ros pemalas. Aduh, dah pandai tuduh orang pula. Yang kau suruh aku sebut nombor 1 sampai 1000 tu, kau ingat aku ni Google Assistant ke? Bro, kau yang malas tu. Nak dengar nombor pun suruh orang lain buat. Cuba kau sebut sendiri sampai nombor 10 dulu. Kau ingat aku ni budak tadi ke nak sebut nombor sorang-sorang? Dengar sini pun kalau kau nak sangat dengan nombor, buka YouTube, type counting 1 to liver. Senang. Aku ada standard diri, takkanlah nak buang masa sebut nombor macam tu. Atau kau nak aku cabar? Kau sebut 1 sampai 100, aku record. Lepas tu baru kita sembang pasal 1000. Berani?